tapi sebab portion dia besar, jadi kita worth the money lah, mostly customer datang kat sini. Itulah saya. Hai, saya Ida Yunus, pemilik Riang-Riang Restoran Pantai Dalam. Riang-Riang Restoran ni dah beroperasi lebih kurang 20 tahun. Sebelum ni diuruskan oleh saya punya pakcik, Masko Muhammad. Tapi tahun lepas beliau meninggal dan tahun ni saya ambil alih lah untuk menguruskan dan meneruskan legasi beliau untuk Riang-Riang Restoran ni. Menu-menu kita yang biasanya yang ada macam tom yam, roti canai, nasi campur untuk tengah hari. Dan yang paling istimewa, yang paling menarik, yang menyebabkan kita tak putus-putus pelanggan adalah kita punya western lah. Sebab western kita ada chicken chop, lamb grill, lamb chop, lepas tu ada chicken grill, ada fish and chip dan ada mixed fries. Jadi semua-semua ni kita punya resepi sendiri. Memang daripada black pepper sauce tu kita buat sendiri daripada asasnya. Lepas tu kita ada dia disulam dengan sweet sour sauce yang kita buat sendiri juga. Kita punya portion besar lah. Nanti kita boleh tengok lah harga dia RM15, tapi sebab portion dia besar, jadi kita worth the money lah, mostly customer datang kat sini. Itulah saya. Kita ada ruang parking yang sangat besar, jadi kita fikir kenapa kita tak wujudkan tempat basuh kereta kan. Sebabnya kadang-kadang ramai daripada office ada masa tengah hari saja untuk basuh kereta. Jadi kalau datang sini boleh buat 2 in 1. Basuh kereta, tinggalkan kereta, bila dah habis makan, kereta dah siap, boleh basuh office. Jadi kereta bersih, perut pun kenyang. Itu konsep dia. Waktu operasi kita dari 8 pagi sampai 12.30 malam. Pagi kita ada sarapan, lepas tu tengah hari kita ada roti canai, nasi campur, tom yam pun dah ready. Lepas tu semua ni menu ni sampai pukul 12.30 malam lah. Kita buka tiap-tiap hari, kecuali hari raya je kita tutup. Kalau siapa singgah kat Pantai Dalam, pass by dekat Pantai Hill Park ke, nak pergi ke Bangsa South sana tu, bolehlah singgah di Riang-Riang Restoran Pantai Dalam.